PM harga dan cara nak beli. Okey, harga refill original HQ of course tak boleh ditayang secara terang-terangan. Sebab tu you tak boleh nampak harga refill original HQ dekat mana-mana sekalipun. Kalau you nampak dekat third party platform, itu adalah refill fake palsu hewan. So kalau you serius nak dapatkan refill original HQ, dia choose Wasabi Dr. Wan As dekat nombor kat bawah ni. Dan cara nak beli pun melalui Wasabi Dr. Wan As dekat nombor kat bawah ni. Sekarang saya nak tunjuk refill original HQ. So packaging refill original HQ macam ni kat depan. Ingredients full ada kat sini. Unboxing. Sebelum tu, dalam satu kotak refill original HQ ada 15 sachet sahaja. So kalau you ambil satu hari satu sachet, 15 sachet tu habis dalam tempoh masa 15 hari sahaja. Untuk sebulan you perlukan 2 kotak refill. Macam ni rupa dalam satu kotak refill original HQ yang ada 15 sachet. Satu sachet refill original HQ ni kandungan dia 20 gram. Banyak ya. So kat sini saya nak compare kan kuantiti satu sachet Shiruto original HQ. Dekat belah kanan saya Shiruto original HQ satu sachet hanya ada 1 gram sahaja. Sebelah kiri saya satu sachet refill original HQ kandungan dia 20 gram. 20 kali ganda banyak dalam satu sachet refill original HQ ni. That's why harga dia lebih pricey berbanding dengan Shiruto. Padan dengan dia punya kuantiti dan padan dengan dia punya kualiti. Refill original HQ ni dihasilkan special oleh Profesor Ferry Inurat. Bukan produk yang biasa-biasa yang tak ada research base punya study. Boleh diambil bermula daripada umur 18 tahun ke atas. So kalau serius nak grab, boleh terus Wasabi Dr. Wan As.